Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Haris Irfan bin Zulkarnain, pelajar dari unit Bahasa Melayu 4, ambilan PPISMP 2025-2030. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih atas peluang yang diberikan kepada saya untuk membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan Malaysia, membentuk guru berjiwa pendidik. Topik ini amat signifikan kerana pendidikan negara merupakan asas kepada pembangunan sesebuah negara. Dalam konteks ini, guru memainkan peranan sebagai ejen utama dalam membentuk generasi masa depan. Sebelum saya meneruskan, saya ingin mengajukan satu persoalan. Apakah ciri seorang guru yang paling memberi kesan dalam hidup anda? Persoalan ini penting kerana ia menggambarkan bahawa guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, tetapi memberi impak jangka panjang dalam kehidupan seseorang. Hadirin sekalian, pendidikan merupakan elemen teras dalam pembangunan modal insan. Negara yang maju lazimnya mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti dan berdaya saing. Dalam sistem pendidikan, guru merupakan tonggak utama kerana mereka berinteraksi secara langsung dengan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Guru bukan sahaja berperanan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai pembentuk sahsiah, nilai dan pemikiran murid. Oleh itu, kualiti pendidikan sesebuah negara amat bergantung kepada kualiti guru yang dimilikinya. Seterusnya, maksud aspirasi pendidikan. Aspirasi bermaksud cita-cita atau matlamat jangka panjang yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara. Di Malaysia, aspirasi ini digariskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia sebagai panduan utama pembangunan pendidikan. Matlamatnya ialah untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Ini bermaksud pendidikan tidak hanya tertumpu kepada pencapaian akademik, tetapi juga kepada pembentukan nilai dan sahsiah murid tersebut. Sebagai contoh, murid yang cemerlang bukan sahaja memperoleh keputusan yang baik, tetapi juga mempunyai disiplin, etika dan tanggungjawab sosial. Kemudian, hala tuju pendidikan Malaysia. Hala tuju pendidikan Malaysia dipandu oleh Pelan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 sehingga 2025 yang merupakan pelan strategi jangka panjang. Pelan ini menekankan 5 aspirasi utama sistem pendidikan.
Yang pertama dan antaranya ialah akses kepada pendidikan, kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa, kemudian ekuiti dalam peluang pendidikan, serta guru menjadi tonggak utama dalam mencapai semua matlamat yang tersebut. Sebagai contoh, kerajaan berusaha memastikan semua murid, termasuk di kawasan luar bandar, mendapat akses pendidikan yang sama. Dalam hal ini, guru memainkan peranan penting dalam memastikan dasar ini dilaksana secara berkesan di peringkat sekolah. Seterusnya, iaitu konsep guru berjiwa pendidik. Guru berjiwa pendidik merujuk kepada individu yang mendidik dengan penuh keikhlasan, komitmen dan tanggungjawab. Mereka tidak hanya mengajar untuk menyelesaikan silibus, tetapi mereka mengajar dengan keikhlasan dan tanggungjawab dan juga berusaha membentuk perkembangan menyeluruh murid-murid. Mereka juga mengambil berat terhadap perkembangan murid, bukan sahaja akademik. Guru seperti ini melihat setiap murid sebagai individu yang mempunyai potensi untuk berkembang. Sebagai contoh, guru berjiwa pendidik akan memberikan perhatian kepada murid yang lemah dan membantu mereka tanpa rasa jemuh. Ini menunjukkan bahawa profesion keguruan bukan sahaja pekerjaan tetapi satu amanah. Kemudian, ciri-ciri guru. Antara ciri utama guru berjiwa pendidik ialah yang pertama, mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh dan sentiasa meningkatkan kompetensi diri. Yang kedua, mempunyai nilai seperti sabar, penyayang dan bertanggungjawab. Yang ketiga, kreatif dalam menarik minat murid belajar. Yang keempat, sentiasa refleksi diri untuk memperbaiki kelemahan. Dan yang terakhir sekali, menjadi contoh yang baik kepada murid dari segi tingkah laku. Peranan guru dalam aspirasi negara. Guru bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga berperanan penting dalam membentuk sasian murid. Tugas guru ataupun peranan guru ialah mendidik nilai hormat, mendidik nilai murni seperti hormat, disiplin dan kerjasama. Ianya dapat membantu murid seterusnya membantu murid untuk menguasai kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi dan juga pemikiran kritis. Guru juga berperanan memupuk perpaduan dalam kelas yang berbilang kaum. Dalam era globalisasi ini, guru berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya ialah perkembangan teknologi yang pesat yang mengubah cara murid belajar. Selain itu, guru juga menghadapi beban tugas yang semakin meningkat, termasuk tugas pentadbiran. Tekanan kerja ini memerlukan guru mempunyai daya tahan mental dan emosi yang tinggi. Oleh itu, guru perlu sentiasa menyesuaikan diri dengan perubahan semasa. Selain itu,
Terdapat usaha membentuk guru berjiwa pendidik. Yang pertama, bagi melahirkan guru yang berjiwa pendidik, pelbagai usaha perlu dilaksanakan. Antaranya ialah melalui latihan profesional berterusan, pembelajaran sepanjang hayat dan penyertaan dalam komuniti pembelajaran profesional. Seterusnya, penggunaan teknologi perlu dipertingkatkan dalam PDP. Budaya pembelajaran sepanjang hayat perlu diamalkan oleh guru. Kemudian, PLC membantu guru berkongsi idea dan menambah baik pengajaran. Sokongan daripada pihak sekolah dan pentadbiran juga amat penting dalam membantu guru menjalankan tugas yang berkesan. Kemudian, nilai dan etika. Guru berjiwa pendidik yang pertama ialah amanah dan tanggungjawab, keikhlasan dalam mendidik, kesabaran dan empati, kemudian integriti dan profesionalisme guru dalam mengajar murid-murid. Dan seterusnya ialah komitmen ataupun mengambil berat terhadap perkembangan murid supaya murid tidak berasa terasing ataupun kita sebagai guru boleh memantau serta memberikan sokongan ataupun penyemangat mereka jika mereka menghadapi masalah. Seterusnya, impak guru berjiwa pendidik terhadap murid dan negara. Yang pertama, guru perlu mengikuti latihan dan kursus secara berterusan. Sekolah perlu menyokong guru dari segi kemudahan dan kepimpinan. Kemudian, penggunaan teknologi perlu ditingkatkan dalam PDP. Budaya pembelajaran sepanjang hayat perlu diamalkan oleh guru. Dan terakhir sekali, PLC membantu guru berkongsi idea dan menambah baik pelajaran. Seterusnya kita akan pergi kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Isi kandungannya ialah falsafah pendidikan kebangsaan menekankan pembangunan insan secara menyeluruh dan imbang, iaitu meliputi aspek intelek, emosi, rohani dan jasmani. Ini menunjukkan bahawa pendidikan bukan hanya tentang ilmu tetapi juga tentang pembentukan insan. Seterusnya, kemahiran abad ke-21 PAK 2021. Isi kandungannya ialah kemahiran abad ke-21 sangat penting dalam dunia moden. Antaranya termasuklah pemikiran kreatif, kreativiti, komunikasi, kolaborasi. Guru perlu memastikan murid untuk menguasai kemahiran ini untuk menghadapi cabaran masa depan. Seterusnya, teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan bukanlah sesuatu yang asing, kerana pada masa kini guru bergantung kepada teknologi untuk mengajar ataupun memantau murid di dalam kelas, kerana
Ianya memudahkan ataupun mampu membuat PDP ataupun proses pembelajaran di dalam kelas lebih berkesan. Sebagai contohnya, penggunaan teknologi dalam PDP seperti penggunaan slide dan platform digital, contohnya Google Classroom, dan aplikasi Kahoot untuk murid-murid menjawab kuis yang diberikan. Kemudian, pembelajaran interaktif. Teknologi dapat meningkatkan keberkesanan pengajaran jika digunakan dengan betul. Kemudian, hubungan guru dan murid. Hubungan positif antara kedua-dua pihak boleh meningkatkan pembelajaran. Sebagai contoh, wujudnya hubungan ataupun komunikasi secara dua hala antara guru dan murid mampu menjadikan murid itu lebih berkeyakinan diri di dalam kelas untuk menjawab soalan ataupun murid itu sentiasa merasa dihargai oleh guru kerana guru memberikan respon yang baik serta mengambil berat terhadap murid-murid. Seterusnya, guru sebagai pembimbing dan penyokong. Guru juga berperanan sebagai pembimbing kepada murid untuk mereka menjalankan sesuatu tugas dan juga menjadi penyokong kepada murid bagi memimpin kemajuan mereka dalam menghadapi sesuatu masalah ataupun sesuatu cabaran yang mereka akan tempuhi. Elemen penting dalam hubungan guru dan murid ialah empati, prihatin dan juga komunikasi berkesan. Seterusnya ialah guru sebagai agen perubahan. Isi kandungannya ialah guru merupakan agen perubahan dalam masyarakat. Nilai dan ilmu yang disampaikan oleh guru akan membentuk generasi masa hadapan. Ianya dapat membentuk pemikiran generasi yang lebih kreatif serta produktif, kemudian menanam nilai murni yang baik kepada murid-murid. Sebagai contoh peribahasa, biarlah melentur buluh dari rebungnya, iaitu bermaksud kita hendaklah mendidik anak-anak mereka sedari kecil supaya mereka akan lebih mudah faham serta mengikut apa yang kita perkatakan kepada mereka. Kemudiannya, guru juga boleh mempengaruhi masyarakat yang bermaksud tingkah laku guru itu mencerminkan apa yang mereka boleh bawa untuk mengajar sesebuah masyarakat. Kemudian, amalan reflektif. Guru perlu sentiasa mengamalkan refleksi diri bagi meningkatkan kualiti pengajaran. Sebagai contoh, menilai keberkesanan pengajaran, kemudian mengenal pasti kelemahan, penambahbaikan yang berterusan. Ini penting untuk memastikan pengajaran sentiasa relevan dan berkesan. Sebagai kesimpulannya, guru
Guru adalah aset paling penting dalam pendidikan. Tanpa guru berjiwa pendidik, aspirasi negara sukar untuk dicapai. Guru perlu sentiasa berusaha untuk perbaiki diri dan akhiri dengan harapan agar semua guru dapat menjadi pendidik yang memberi impak kepada generasi akan datang. Sebagai kesimpulan, guru merupakan aspirasi pendidikan hanya dapat dicapai sekiranya guru mempunyai jiwa pendidik yang tinggi. Sebagai penutup saya pada hari ini, guru bukan sahaja penyampai ilmu, tetapi pembentuk masa depan negara. Jika kita ingin melihat generasi yang berjaya, maka kita perlu melahirkan guru yang berjiwa pendidik. Di tangan guru terletaknya masa depan negara. Sekian, terima kasih.